Kejohanan olahraga tahunan SK Teluk Wang. Okey, mas masuk. Siapa nak tengok anak-anak main? Ni pembarisan. Ya, Zala TikTok. Lah TikTok bagi mak-mak tengok. Bagi yang mak-mak tak boleh main, boleh tengok live lagi. Ni perbarisan rumah kuning, merah, kepada guru biru, yang mana yang handle lagu standby hijau, dekat kemah Siaraya kemah Siaraya itu sebelah Cikgu Niza. Okey. Hijau Temenggung. Lah TikTok. Tak skrin. Standby, minta standby siapa yang handle lagu setiap rumah. Okey, merah. Mana dia spanduk? Laksamana. Syah Bandar kuning. Comelnya. Firas. Ni kejohanan. Afiq. Ni nama apa? Arif. Nawar. Orang nak pindah. Orang nak pergi ASP lah. Bila nak pergi? Bila? 23-24. Oh, time puasa. Aish. Darwish. Membaca ikrah. Ambil gambar. Gambar biar semua tim. Oh, bank rakyat tak nampak belakang. Tak tengok bank rakyat kat belakang. Lambai. TikTok susah ni. TikTok. Ni dia. Kali ni tahun ni tema bank. Ni bank rakyat rumah biru. Hadif. Rumah merah CIMB Bank. Rumah merah CIMB. Ya. Mana bank dia tadi? Okey, standby pun nak mula. Okey, rumah kuning Maybank. Okey, ready. Kita akan mula. Rumah kuning Maybank. Mana CIMB Bank? Oh, ni CIMB Bank, rumah merah. CIMB Bank. Buatlah TikTok. Okey. Hai, okey. Rumah merah. Okey, ni maskot apa? Ketua spanduk rumah merah. Okey. Baru nak mula perbarisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam hormat kepada semua hadirin yang hadir pada pagi yang penuh semangat ini. Yang berusaha Encik Aizal Fahmi bin Hasan, YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Teluk Wang. Yang berusaha Cikgu Abdul Aziz bin Saad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Wang. Cikgu Azizah binti Abu Bakar, penolong kanan kurikulum selaku penyelaras program. Cikgu Mariana binti Abdullah, penolong kanan pentadbiran. Ustaz Azrin bin Muhammad Ishaq. Hijau bank apa hijau? Yang pertama pergi tengoklah kereta saya ada tak? Kereta berapa ni? Tu. Khairul Bin NYDP PIBG Sekolah Kebangsaan Teluk Wang. Ahli Jawatan Kuasa PIBG Sekolah Kebangsaan Teluk Wang. Hijau bank apa? Ni, sekian. Tabung haji. Oh, mana dia? Oh, patutlah. Serta seluruh Hijau tabung haji. Terlupa. Buatlah TikTok. Okey. Bersedia rumah biru. Kawat yang terbaik. Bagi sama. Mewakili barisan jawatan kuasa pengelola kejohanan. Okey, semua ada line pula. Semua jahit noh. Semua jahit. Ha, buatlah dicatul. Nasib dia tertegak, saya tak perasan. Mak Mak? Mak Merah? Ayah kerja. Tabung haji. Siapa yang paling pantas atau paling hebat, tetapi untuk meraihkan semangat kesukanan, keberanian dan persahabatan yang menjadi nadi kepada acara
acara yang gila gemilang. Sebab kalau budak yang besar pegang tak apa. Hadirin sekalian, kecil je. sebagai Berat pembuka benda pandai. turang kejohanan Dah, sukan dah, dah. olahraga Daripada nak pada pakai tahun bini ini, awak tu kan, marilah ataupun bendera. sama-sama kita Sebab semalam alihkan tengok dorang perhatian kita Oh. ke bahagian sebelah kanan pada. Dan lagi nak ambil. Kita dapat Dan dia saksikan murid-murid dan AJK pelaksana siapa nak pegang? sedang sibuk Bendera menguruskan dorang tu. Boleh ke? kontingen yang terlibat dengan empat orang. barisan yang Empat orang. terhormat Staplerkan dalam bilik yang sini. bakal kita Saya belakang tu saksikan kita buat sebentar lubang lagi. supaya angin tu Takut tidak tak dan pop. agaknya. Keceriaan terpancar Tak ada di dah. wajah anak-anak, Stapler namun kan di dalam sebalik bilik sini. keceriaan Kita nak itu stapler atas kayu dah. tersembunyi Sebab penat bukan lelah lipat yang stapler. sukar Ha. untuk Ini ditafsirkan duduk lawan sebenarnya. Tanpa membuang Kalau nak masa, ambil lah. kami dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Cikgu lah. Abdul Aziz bin Sa'ad, Jangan Guru kabut Besar saya. Sekolah Kebangsaan Teluk Wan, Saya tak boleh tinggal dah sebab saya kena bagi handle ni. yang berusaha Encik Aizal Fahmi bin Hasan Kita tak mandi yang tu. YDP Tak PIDG habis lah. Sekolah Kebangsaan Teluk Wan untuk menerima tabik hormat daripada kalau tak kontingen nampak lah, perbarisan Tino nampak berdarah. dipersilakan. Dan nak pergi ambil dulu. Lepas tu ni, pergi ambil dulu. Saya ambil kereta, saya ambil kereta. Awak ambil kereta. Jauh, awak ada. Entah rumah kuning nak jalan dan ni. Ada. Okay, go. Wait. Tap screen, tap screen. Tap screen. Dan ni tema bank tahun ni. Tahun lepas tema stesen minyak. Tahun ni tema bank. Tap screen, tap screen. Hadirin sekalian, para peserta perbarisan hari ini bukan sahaja membawa panji-panji rumah sukan, bahkan membawa semangat perpaduan, disiplin dan identiti sekolah yang kita banggakan. Okey, kuning kuning. Ya, awal sikit tahun ni, awal sikit sebelum puasa. Bagi settle, awal sikit. Tahun lepas kan buat lah 12. Baru lagi buat sukan, baru je habis sukan. Buat lagi sekali. Pada tahun ini ialah institusi Okay, rumah kuning. institusi perbankan, organisasi keuangan yang menyediakan perkhidmatan keuangan simpanan dan sebagainya. Mendahului Jadi Kedah pun ada yang awal, ada yang lambat, sama je. Tengok keadaan sekolah masing-masing ya. Terpulang kan. mendahului perbarisan ialah pembawa bendera kejohanan yang terdiri daripada adik Muhammad Nawar bin Muhammad Farid, adik Muhammad Ashrifki bin Rizal, adik Muhammad Bendera Afiq kejohanan. Hakimi bin Syukur dan adik Pembawa Muhammad Arif bendera Zakwan kejohanan. bin Zamri. Okay, Rumah Merah. Masuk Padang. Sekolah dekat Teluk Wang, Sungai Petani Kedah. SK Teluk Wang, Sungai Petani Kedah. Merah Bank Rakyat. Bukan, Merah CIMB Bank, silap pula. Hadirin sekalian, bergerak masuk dengan tertib dan berwibawa. Siap ada payung. Inilah kontingen
Kontinjen Rumah Syah Bandar atau Rumah Kuning. Dengan tema mereka, institusi perbankan Maybank membawa sinar keceriaan dan keyakinan. Warna kuning memancarkan kegemilangan dan semangat positif yang menghiasi pada pagi ini. Kontinjen ini diketuai oleh adik garis bawas B. Muhammad Nizan dan dianggotai seramai 21 orang peserta. Pembawa sepanduk bagi Rumah Syah Bandar ialah adik Nur Sabrina Haifa Muhammad Hafizi tampil dengan moto mereka Syah Bandar bersinar, tanda kemenangan. Sembahan 4 minit. Mari Daci, paket Kanada 10,000. Tadi tekan dah lah. Sampai hijau tak masuk. Sampai biar aku tak masuk ni. Tak masuk dah. Tadi dah kena edit. Tadi lagi kuat dah tadi. Yang tadi ni. Oppan Gangnam Style. Tap screen 10K, 10K, tap screen 10K, 10K. Tap screen 10K. Maki account anda RM2.50. SK Teluk Wang, Sungai Petani Kedah. Kameraman pun ada, kena ni import kameraman. Jalan ni tak ada ikut lah. Aloh, Bibu jalan dah. Aloh, tak nak tengok. Rekod persembahan ni. Mana biru masuk padang dah, biru masuk padang, tak ada nak tengok. Okey, kuning habis persembahan dah. Tadi petak merah persembahan pula. Biru baru masuk padang. Sekolah mana? Sekolah Teluk Wang. SK Teluk Wang Sungai Petani Kedah Ain. Tap screen 10K, 10K. Juri kat sana, juri persembahan. Juri persembahan. Okey. Untuk waris-waris yang tak boleh hadir, bolehlah tengok kat live saya ya. Waris-waris yang bekerja, yang tak boleh hadir, boleh tengok kat live saya. Sila masuk. Ya, kalau bahkan Teluk Wang, betul lah tu. Sungai Petani Kedah. Kini memasuki padang kontinjen Rumah Laksmana atau Rumah Merah dengan tema institusi perbankan CIB Bank, simbol keberanian dan semangat membara. Dengan warna merah yang menyerlah, mereka melangkah penuh yakin sambil membawa semangat juang yang tidak pernah luntur.
Kontingen ini diketuai oleh adik Muhammad Zilqayyim bin Muhammad Faisal dan dianggotai seramai 21 orang peserta. Pembawa sepanduk bagi rumah Laksmana ialah adik Adrahana binti Muhammad Hafizal. Laksmana tampil dengan moto mereka, Laksmana pantang menyerah, gagah selamanya. Okey, warna merah. Persembahan rumah merah. Persembahan rumah merah. Dalam mana ni? SK Teluk Wang, Sungai Petani Kedah. Kami buat sukan awal jam ni. Lepas kami buat bulan 12. Ni bulan 2, awal bulan 2. Lepas kami main sukan dalam hujan. Tahun ni insya-Allah alhamdulillah sudah jaga. Ya, rumput jadi macam kena racun. Semua nampak rumput oren semua. Panas kat Kedah tak hujan, jarang-jarang hujan. Biru sabar sak, biru tengah menunggu turn di belakang sana. Sekolah mana? Sekolah Teluk Wang, SK Teluk Wang. SK Teluk Wang, Sungai Petani Kedah. Tag screen. Terima kasih. Tag screen. Ya, Teluk Wang, Sungai Petani Kedah. Rumah hijau belum. Rumah hijau tunggu turn sana tu nampak. Hijau sana, biru sana. Sebab ada persembahan dan tunggu-tunggu tu. Persembahan habis satu-satu. Okey, baru rumah lain masuk. Okey, habis. Tak rumah biru masuk. Jari kiri cepat jalan. Cantik, merah cantik. Assalamualaikum warahmatullahi. Seterusnya kita saksikan kontingen rumah bendahara biru masuk. atau rumah Bendahara. biru. Warna biru Bendahara. melambangkan ketenangan, Sekolah mana kekuatan ni? dan Sekolah semangat Masjid juang yang Teluk Wang, tidak Sungai pernah Petani Kedah. luntur. Seperti lautan yang Ada luas biru. begitu besar tekad kontingen ini untuk menguasai biru, arena rakyat. sukan pada hari ini. Kontingen hebat ini diketuai oleh adik Muhammad Iskandar Shah bin Muhammad Yusniza Bukan SK dan Petani, dianggotai SK seramai Teluk Wang, 24 Petani orang Kedah. peserta SK yang Petani penuh sekolah disiplin, lain. Ni SK bersemangat Teluk tinggi Wang. dan bersedia Sungai memberikan Petani Kedah. saingan Ya, sengit rumput kering. kepada semua pihak. Pembawa sepanduk rumah bendahara ialah adik Nur Aira Medina binti Muhammad Elias yang segak bergaya mendali barisan. Hadir dengan penuh keyakinan bersama moto utama mereka, bendahara wajah biru meraja, bersedia semua kerana apabila bendahara melangkah, kemenangan mula terasa. Rumah biru.
Semoga hujan cepat turun. Amin. Memang panas tunggu ni. Okay, ni persembahan rumah biru. Burung nuri. Burung nuri. Ya, warna biru. Nak warna biru. Tap screen, warna biru. Sebab ni semangat. Semangat. Merah tak semangat. Okey. Semangat. Okey. Warna biru. Mantaplah warna biru. Betul. Tak screen warna biru. Siapa-siapa yang waris rumah biru boleh tak kasih siapa-siapa yang suka rumah biru. Okey, ni bank rakyat. Bank kami. Okey. Depan ni rumah hijau. Hijau seram Luton. Tak ada. Sebelah mana ni? Teluk Wang. SK Teluk Wang Sungai Petani Kedah. Aktif Nuri, Burung Nuri. Ni cikgu kan ya, saya Ustazah Zahara. Tap screen. Lukis. Tap screen. Burung Nuri kena kejar. Ya, tu dah rehat dah Burung Nuri. Terima kasih. Cikgu pelatih dan dibantu oleh Cikgu Juraidah. Ada pemberitaan lagu-lagu Cikgu pelatih. Persembahan 4 minit saja, tak boleh lebih. Kena pandai-pandai buat masa, cari masa. Start masa. Sekolah mana tu? SK Teluk Wang Sungai Petani Kedah. SK Teluk Wang Sungai Petani Kedah. Budak dah tu. Tengah panduk lah. Sembahan tak ada cik. Oh, dah siap tu. Gerak, baring, gerak, berah. Tu mesin ATM ke? Ya, mana budak tadi buka ATM lah, ada belakang. Mesin ATM, bank rakyat. Tahun ni sukan kami tema bank. Tahun lepas tema sel minyak. Okey, mantap. Okey, mantap biru. Mantap biru. Persembahan semangat. Merah cantik pakaian tapi semangat ni. Ni bank rakyat. Tu, kami cat, kami buat macam tu. Tu tema bank. Mengakhiri perbarisan dengan bergaya ialah kontijen Rumah Temenggung atau Rumah Hijau. On the way, Rumah Hijau. Dengan tema institusi perbankan mereka tabung haji yang sinonim dengan keharmonian, ketahanan dan kecekalan. Langkah mereka menggambarkan disiplin serta kebersatuan yang tinggi. Kontijen ini diketuai oleh adik Muhammad Adam Mikail bin Muhammad Alias. Dianggotai seramai 26 orang peserta. Pembawa sepanduk cermin memolek bagi Rumah Temenggung ialah adik Syahibatul Nuha binti Muhammad Abzi Sabri. Tampil dengan moto mereka, Temenggung Perkasa pasti juara. Oh, tu kuda. Apa unta.
Ada unta 2 ekor. Baris akan menghadap ke hadapan, ke kanan. Gatul. Ketua. Selepas rumah hijau rumah. Barisan, gerak. Habis lah. Hijau las. Tadi kuning dah masuk, merah, biru dan hijau las. Rumah hijau. Hijau ni tabung haji. Bukan lagu besar, sikit tolong uang. Sungai Petani Kedaya. Dah pekat kami buat awal tahun ni. 2024 kami 2025 kami buat bulan 12. Jarak dekat lah. Dah terlepas kami dekat saja. Terbaik kelas bangsa uang bagus. Terima kasih. Amin. Tak sikit lagi 10k lebih dah. Okey. 15k pula. 15k. 15k. Terima kasih yang tak sikit. Terima kasih. Anak-anak murid ramai masuk pun orang pekat-pekat yang keluar ada masuk pun. XKPW, X-Waris, X-Kawan-kawan, kuning mebeng ke cikgu? Ya betul, kuning mebeng dah lepas. Merah CIMB Bank dah lepas dah tadi. Ni dah terakhir hijau, tabung haji. Dahsyat betul. Tabung haji moden ya, persembahan ada. Ada persembahan kali ni. Kameraman kami ni hari ni, Maat Viva, kameraman kami, busy sangat ni. Live TikTok. Ini kita berbangga dapat jemput hotel kita untuk jadi jurufoto SK Teluk Wang. Foto SK Teluk Wang. Kiranya secara tak langsung merangkap jurufoto Teluk Wang. Okey. Official masuk Teluk Wang. Tuan Didi Tuan Okey. Didi. Okey. Kami tuan dapat raat. Okey. Biar rumah hijau nak berak sikit ni. Kat mana video kak? Okey, tak sikit lagi. 13 dah. Tak nak berak cepat. Sekolah mana ni? SK Teluk Wang, Sungai Petani Kedah. SK Teluk Wang, Sungai Petani Kedah. Bersama anak Sungai Petani. Okey, sikit lagi. Tak sprint. Tak lagi nak buat live olahraga pula ni. Acara lari sekali buat live tak. Tak sprint. Okey, habis persembahan rumah hijau. Ready, go, up, up, Temangga, perkasa, juara. Mantap rumah hijau, betul. Hijau, biru. Oh, dahsyat. Cikgu. Mampukah Temenggung merangkul kejuaraan pada hari ini? Sikit lagi. Sama-sama kita saksikan. Sikit lagi. Tak screen. Sikit lagi. Malu lah. Tadi tak ada. Malu lah. Segan lah. Tak malu dah ni. Habis lah malu. Okey. Habis barisan masuk padang. Okey. Hijau. Sini biru, burung duri. Bendahara. Merah rakyat biru. Yang bidang merah. Kuning mebeng.
organic memory. All the best. Thank you. Okay. Kat mana? Kat Sungai Petani. SK Teluk Wang Sungai Petani. Sekolah mana? Sekolah Teluk Wang Sungai Petani. Tak screen. Okey, dah lebih 16. 20k pula, 20k. Sikit lagi. Ni dah 16 dah. Sikit lagi. 20k. Tahun 2026 suka buat awal ke? Ya, kami buat awal tahun ni. Tengok cuaca yang mengizinkan buat awal. Oh, sekolah anak tu. Itulah ramai yang bekerja tu. Saya buat live tu. Pergi ibu bapa tengok. Dia tak boleh main sikit. Nak tengok kan buat live. Kesian kat orang-orang yang nak tengok. Hadirin yang dirahmati Allah, bagi memberkati majlis pada hari ini, marilah sama-sama kita Okey, sikit, menandatangani 17K dah. menghadirkan Sikit lagi. sepenuh pengharapan 20K, agar 20K, segala urusan kita 20K, dipermudahkan dan 20K, diberkati MC olehnya. Dengan penuh hormat dan takzim, saya mempersilakan Ustaz Azizan bin Muhammad untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. 294. Okey, kita tengok tak lagi macam mana pula keadaan. Semoga Allah mudahkan urusan wang sekolah. Amin. Okey, tak screen sikit lagi 20k. Bismillahirrahmanirrahim. 20k. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaikhulillah lakum wa lana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin akhirin wa sallim wa radiyallahu tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya pada pagi ini kami mendatangkan mendahulukan rasa kesyukuran atas iradah-Mu yang telah menentukan mengizinkan kami untuk berhimpun pada pagi yang berbahagia ini di dalam kejohanan sukan olahraga SK Teluk Wang pada tahun ini. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Justru itu kami memohon kepadamu ya Allah, sejahterakanlah tubuh badan kami, sejahterakanlah pendengaran kami, sejahterakanlah penglihatan kami, kurniakanlah kepada kami keazaman dan kesungguhan untuk bersaing secara sehat. Dan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah kami daripada sebarang perkara-perkara yang tidak diingini. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa perjalanan majlis ini ya Allah. Ya Allah, ya Hayyun, ya Qayyum, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Mudahkanlah kami dengan ilmu dan amal serta sempurnakanlah keindahan diri kami dengan keimanan dan ketakwaan. Ya Allah, ya Farjal Ham wa ya Kashifal Gham, berkatilah usaha-usaha kami ini. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini akan dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan syakhsiyah. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah. Allahumma inna nastawdi'uka imanana wa amwalana wa ahlina wa kulla syai'in ataitana min kulli musibah wa min kulli bala wa min kulli fitan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Siru ala barakatillah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Azizan bin Muhammad atas bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan segala permohonan yang dipanjatkan diberkati dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta majlis sudah berjalan dengan lancar dan penuh keberkatan. Hadirin sekalian, kini tibalah ke acara yang seterusnya,
iaitu upacara menaikkan bendera kejohanan sebagai simbolik pembukaan rasmi serta penyatuan semangat kesukanan dan kejohanan pada hari ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan pasukan pembawa bendera untuk mengambil tempat. Sikit lagi, 25K. Tak sikit lagi, 25K. Naikkan bendera kejohanan. Biru, jauh biru, merah, kuning. Kuning bebeng nampak. Berkibarlah sudah bendera kejohanan sukan olahraga tahunan Sekolah Kebangsaan Teluk Wang bagi tahun 2026. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis akan diteruskan dengan nyanyian lagu negaraku. Dipohon semua hadirin untuk berdiri dan menyanyikan lagu negaraku. Okey, sikit lagi 25K. SK Teluk Wang Sungai Petani, Kedah. Mai tak mula lagi. Hasri Ahmad mai baru nak habis barisan. Okay, sikit lagi 25K, sikit lagi. Nak tengok Patrick SK Teluk Wang, betul ya. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Seterusnya dipersilakan pembawa bendera kontingen yang bertanding maju ke hadapan untuk bersama-sama mengiringi lafaz ikrar kejohanan yang akan diketuai oleh adik Muhammad Darwish Aryan bin Muhammad Rizwan. Okey, sikit 25 dah. 30 pula. Tap screen 30K. Bahasanya kami berikrar akan mengambil bahagian dalam kejohanan sukan tahunan tahun 2026 SK Teluk Wang. Kami sukan awal Kak Nah. Dengan bersungguh-sungguh Sukan awal tahun ni Kak Nah, tak ada main hujan. serta Lepas mematuhi sukan adalah hujan kan. segala peraturan dan undang-undang dengan penuh Tap screen Kak Nah, tap screen. semangat kesukanan. Okey. Majlis merakamkan terima kasih di atas lafaz ikrar kejohanan itu tadi. 30K. Baiklah hadirin sekalian,
Untuk memulakan acara kita Anak secara boleh, rasmi okey, pada boleh, hari yang boleh lagi. hebat ini, dengan segala hormatnya saya Asal menjemput makan, yang asal berusaha Encik Aizal Fahmi bin Hassan YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Teluk Wang untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan kejohanan Sukan Olahraga Sekolah 2026. Dipersilakan. Sikit lagi 26K 30 dekat skrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Guru Besar kita Cikgu Abdul Aziz bin Saad, yang dihormati barisan guru-guru kanan, guru-guru, para ibu bapa serta murid sekalian. Sana waris sana ramai dah. Tadi tak ada orang. Nak imah waris ramai dah tu. Tadi tak ada orang ni. Kita tunjuk waris sana, waris penonton ramai ke? Ada yang ambil cuti lah ni. Sana penonton. Ramai dah. Terlebih dahulu marilah kita Tadi jangan membacakan seorang tu aja tu tak tunjuk tu. Ni dah ramai dah. Kerana dengan Tengok anak, izinnya tengok anak. kita Siapa? bersama-sama dapat berkumpul Yang tak pada boleh tak apa, hari saya yang buat live, penuh masuk live. semangat dan keceriaan ini bagi menjayakan Hari Sukan Olahraga kali ke-17 Sekolah Kebangsaan Tak Teluk Wang. screen. Sikit lagi. 30K. Bagi Hai, kan Nak Imah, siapa? PIBG, Ha, tu Nak saya Imah. merakamkan Tidak tolong dia ambil setinggi-tinggi video, Ustaz. penghargaan dan tanya kepada pihak sekolah, guru-guru serta jawatan kuasa pelaksana yang telah betul-betul lumus Okay, sikit lagi. merancang dan mengurus kejohanan ini dengan begitu baik Sikit lagi. tanpa usaha gigih. Mungkin program sebesar ini tidak akan Ni terlaksana. MC kami hari ni. Cikgu Hadirin Juraidah yang dihormati sekalian, dan Cikgu Jamila. MC Bukan- bertugas hari ni. bukan saja TikTok lah. bertugas untuk mencari juara. Seperti Ni yang orang kita kuat SK dengar Teluk Wang. Pada mesyuarat Ustaz Haikal. Adik Emeline telah membicarakan tentang novel bertajuk Juara. Okey, sikit lagi. Sukan lebih penting untuk membentuk sasiah, disiplin, semangat berpasukan serta daya tahan diri. Okey, sikit lagi je. Melalui sukan, anak-anak kita belajar erti kerjasama, kepimpinan, Ush, ada sebelah semangat kan. kesukanan Tak screen 30K, 30K ni 27. satu sama lain. Tak screen Ustaz Haikal masuk Ustaz Haikal. Nak tag kau Tak kan? nak tag ujung jari 5 jari pap. Kepada ibu bapa pula, terima kasih atas sokongan berterusan terhadap setiap program sekolah. Kehadiran dan dorongan Okey, tuan-tuan terima kasih menjadi yang tak motivasi berhenti, tak besar yang tak pada berhenti. anak-anak Bagi untuk gift, bagi memberikan yang Assalamualaikum lebih terbaik. warahmatullahi. Mai Akhir kata, ada lagi saya kami tengok mendoakan baru nak agar mula. kejohanan sekolah, Yang nak main kejohanan lagi. sukan olahraga kali ke-17 ini Kemas berjalan KTW, dengan lancar, terima kasih. meriah dan selamat. Semoga semangat kesukanan terus subur dalam kalangan warga sekolah. Sikit lagi. Kebangsaan 30K, Teluk Wang. 30K. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Okay, nenek Ji. saya dengan sukacitanya merasmikan kejohanan sukan olahraga kali ke-17 Sekolah Kebangsaan Teluk Wang. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Encik Aizal Fahmi bin Hassan YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Teluk Wang atas ucapan yang penuh inspirasi. Dengan itu secara rasminya bermulalah kejohanan sukan olahraga Sekolah Kebangsaan Teluk Wang tahun 2026. Tak apa. Hadirin yang dihormati, kini tibalah kita ke saat yang paling dinantikan. Acara gimmick api obor yang bakal dinyalakan ini bukan sekadar nyalaan biasa. Ia adalah simbol semangat juang, keberanian dan usaha tanpa putus asa
Dan kini dengan penuh bangga dipersilakan pembawa obor kita, Adik Muhammad Darwish Aryan bin Muhammad Rizwan melangkah masuk dengan penuh semangat membawa bersama harapan dan impian seluruh warga sekolah. Beliau diiringi barisan atlet cilik yang penuh karisma, Adik Raihan Akil, Adik Akil Putra, Adik Aiman Afiq dan Adam Syakir, yang mengiringi perjalanan obor sebagai tanda sokongan persahabatan dan semangat berpasukan yang utuh. YDP dan YDP. Hadirin sekalian, berikan tepukan gemuruh sebagai tanda sokongan kepada wira-wira kecil ini. Api sudah dinyalakan, semangat juang dibangkitkan. Dengan ini, maka bermulalah secara rasmi kejohanan sukan tahunan kita pada hari ini. Pemegang bentuk obor. Hadirin sekalian, kita tiba ke acara seterusnya, iaitu perbarisan keluar padang sebagai tanda penutup upacara perasmian pada hari ini. Majlis dengan ini mempersilakan kontingen perbarisan untuk bersedia. Okey, dah 30k lebih dah. Perbarisan keluar padang. Tambah lagi ke 35k. Terima kasih banyak-banyak. Okey, perbarisan keluar padang. Rumah hijau, rumah kuning jalan ke sana, masuk kemah masing-masing. Warna biru, bendahara. Kemah merah tu kat sana juga, masuk kemah masing-masing dah. Geng-geng cikgu pelatih. Geng-geng cikgu pelatih ITB Iksah. Ya, habis dah. Duduk padang dah. Sekejap lagi acara Terima selesai. kasih kepada semua. Semoga kejohanan ini berjalan lancar dan semua peserta dapat bertanding dengan penuh Okey, semangat terima kasih. kesukanan. Tolong buat video. Okey. Kepada kita lupa semoga negara urusan. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang umput tu. Tu. Umput tak kena air hujan, tak lama hujan kot. Ada rumah Satria. Satria rumah apa? Kuning. Dulu Satria rumah apa dah? Ni hijau. Hijau nama dia apa? Temenggung. Hijau. Syah Bandar kuning. Rumah Syah Bandar kuning. Mus mana tak? Kamal Hamdi. Syah Bandar rumah kuning, Laksamana merah. Nama dah tukar dah. Merah dan bendahara biru. Mus kawan Iwan. Oh, okey. Mus tahu. Aikup. Tuan nak kena live, nak kena end live ni, nak kena jaga budak pula ni. Tak tahulah dah nak buat ni. Live tak lagi. Nak tengok ke acara anak-anak lari? Kalau nak tengok, nak kena bagi budak pegang. Tugas lah ni. Ni rumah biru. Oh, hadiah. Nak tengok, nak kena buat live kan? Siapa ni nak tengok ni? Anak siapa? Ain Samira. Mana Ain Samira? Ain Samira mana? Ain. Ain Samira mana? Jangan sa Ain Samira. Ni Ain Samira Asma. Ain Samira lagi.
Dok ni, jangan pernah. Ai Samira tak lari. Bilik sini kunci dah. Tak. Tak kunci. Hari baju. Tak kunci. Atau bawa baju matang ni. Lupa tadi. Kan sudah dapat bimbit je. Tapi kenapa simpan juga? Ni pembawa panduk kami tadi. Safia ada ambil acara lagi? Ada ambil acara? Nak baca semua. Okey. Saya kata. Tak dapat lain. Ada nak tengok. Tak buka dong kerja nak. Saya zoom ke? Enggak buka semua. Pena weh, tolong rekod jap. Ke end lalu. Okey, pas. Apa ha? Weh ada. Siapa komen? Hai Fia, siapa tu? Saya. Tak Syada lah tu siapa dia? Maksudnya kau Syahda dulu. Pause dulu lah. Nah kami nak pause dulu boleh. Saya pause je kat mana tahu. Dah cari budak ni kacau pegang pula. Dah jaga budak pula. Nak cari peserta ni jam. Ni pause lah saya kami pause dulu lah. Okay bye. Lagi macam mana? Nak tekan lagi? Kita tutup lah. Tutup balik. Sagi masuk saya nak ke apa? Bila acara mula lagi? Sagi bila acara mula saya Zam balik. Kau apa dah? Bye bye. 9:10 siapa tanya? Siapa tanya? Ada anak. Satu.